Tahukah anda semua bahawa album Toxicity milik System of a Down sebenarnya antara mahakarya nu metal terbaik sepanjang zaman? Hakikatnya, mereka bukanlah band teknikal yang mementingkan kemahiran instrumen sempurna seperti Steve Vai atau Malmsteen. Malah, Daron Malakian bukanlah gitaris hebat, namun idea kreatif serta perwatakan liarnya merupakan nadi utama bunyi berat ikonik. Lirik mereka pula syarat dengan mesej politik dan perjuangan yang sangat berani. Menariknya, muzik mereka tetap berjaya menembusi pasaran perdana sehingga menjadi satu fenomena global yang luar biasa. Populariti ini mencetuskan situasi cukup biasa yang sering kita saksikan. Ingat lagi tak kawan sebilik ke asrama dulu? Asyik-asyik nak tayang skill petik intro lagu Chop Suey dan Toxicity. Part tu je dia tahu, tetapi diulangnya berkali-kali sampai rasa meluat tahap gaban dan nak berdarah telinga kita dibuatnya. Mungkin album ini juga menjadi inspirasi utama kepada ibu bapa generasi milenial yang kini sangat gemar mengadu di portal Sispa atas hal-hal tidak munasabah. Sikit-sikit nak komplain tentang cikgu, sikit-sikit nak melenting di media sosial. Dasar kerbau pendek.